kita nak bagi bahasa mudahnya lah. Kita kena faham bahawa minyak kita betul, tapi kita hanyalah a small player dalam industri oil and gas dunia. Tak sampai 1% tu? Tak sampai 0.6 ke 0.7 saja dari segi pengeluaran minyak dunia. Sangat kecil. Sangat kecil. Kita hanya mengeluarkan sekitar 400,000 ke 600,000 tong sehari. Dan penggunaan kita sekitar 800 ke 900,000 tong. Makna kita ada shortage kat situ kan. Satu, itu yang kena faham. Macam mana pun kita guna duit, kata guna minyak kita, kita tetap kena beli minyak daripada luar sebab minyak tak cukup. Untuk kegunaan domestik. Okey, itu yang pertama. Mudahnya cerita. Yang keduanya kita kena faham. Minyak kita ni dia panggil sweet light and sweet crude. Maknanya minyak kita ni high quality. Minyak kita ni kualiti tinggi. Harganya mahal, jauh lebih mahal. Dan kemudahan sebab daripada mula kita menghasilkan minyak tahun 70-an dulu. Dan memang itulah kualiti minyak kita. Dan memang kita tak ada pun menyediakan refinery yang sesuai untuk minyak kita. Sebab kita tak berhajat pun nak proses minyak kita. Rugi. Ibarat kata, ni analogi yang paling mudah. Kan? Kita buat keluar telefon. Telefon kita ni paling canggih dalam dunia lah. Tak ada dunia lain yang ada telefon canggih macam kita ni. Kan? Dan telefon ini dunia ni minta harga mahal. Kan? Minta harga mahal. Dan untuk rakyat kita pakai, kita tak perlu pun telefon ni. Kan? Sebab telefon ni terlalu mahal. Dunia minta terlalu mahal. Kalau kita lah jadi pengeluar telefon ni, kita nak jual dekat lokal ataupun kita nak jual luar, kita beli telefon daripada luar murah bagi rakyat kita pakai. Sebab rakyat kita perlu takat tu ya. Sama juga dengan minyak ni. Kan analoginya, kita jual minyak yang mahal keluar dan kita beli minyak yang murah. Kebetulan fasiliti yang kita ada, refinery yang kita ada kat Malaysia ni, sama ada di Pengerang ke, di Melaka ke, di Negeri Sembilan ke, di Port Dickson ni, semua fasiliti ini adalah untuk memproses yang sour and heavy crude. Design macam tu. Memang desainnya macam tu. Okay. Jadi kalau kita nak proses yang light and sweet ini, kita nak kena ubah lah. Dan dia satu ambil masa. Tak ada masa dah. Orang nak pakai tiap-tiap hari minyak. Kan? Jadi kita kekalkan untuk memproses minyak yang kita beli daripada luar untuk kita proses di sini. Dan minyak kita kekal untuk kita jual keluar. Jadi itu sebab jangan ambil mudah kata kita naik eksporter. Kenapa kita nak eksport? Pakai sendirilah dalam keadaan lah ni. Kan? Pasal apa kita nak eksport? Sebab tu dan isu Selat Hormuz ni pun kita dah cari jalan untuk tak semesti kita bergantung lah kepada Selat Hormuz. Sebab tu saya sebut tadi kita dah mula berunding dengan negara lain untuk sebab daripada 3 kapal yang sampai itu kita boleh bertahan sampai Jun ke Julai dari segi stok. Dalam masa yang sama kita berunding dengan negara lain untuk kita beli minyak mentah daripada negara lain dan untuk kegunaan rakyat Malaysia. So insya-Allah tuan-tuan duduk dekat Malaysia ni bertuah sebab kita tak duduk di Thailand, tak duduk di Filipina, tak duduk di Indonesia yang menghadapi masalah kekurangan minyak dan banyak stesen minyak terpaksa ditutup. Dan kita tak. InsyaAllah bekalan minyak di Malaysia kekal, cuma harga saja. Nah, harga kita bukan orang kata apa, kita bukan penentu harga. Harga adalah ditentukan oleh pasaran global. Kita tak boleh pada pandai nak tentukan harga minyak kat negara kita. Dan kalau kita proses minyak kita akan berhadapan dengan masalah yang lagi parah. Sebab kita tak dapat keuntungan daripada kualiti minyak yang kita ada.